Saya kira ini soalan yang cukup besar dan cukup penting mengenai kaum wanita yang mengandung dan yang menyusu. Kita tak nafikan bahawa boleh timbul kesukaran untuk nak puasa. Mungkin ada yang mampu berpuasa walaupun dalam keadaan dia sarap mengandung atau dia dalam keadaan dia menyusu. Kalau dia nak puasa, boleh, tak ada masalah. Tapi ini bagi yang menghadapi kesukaran untuk berpuasa. Boleh tak dia berbuka puasa? Ada keuzuran atau tidak? Jawapannya ada. Benda ni ada khilaf, ada pandangan-pandangan berbeza. Antara yang kata boleh buka tapi kena qada, ada yang kata boleh buka tapi kena qada dan kena bayar fidyah. Pandangan-pandangan yang berbeza. Tinggal lagi secara ringkasnya kita kata sebetulnya dia boleh berbuka dan dia tak perlu qada. Tinggal lagi dia kena bayar fidyah. Ini seperti mana dalam asar yang sahih daripada Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang perkara ini, bahawasanya perempuan yang mengandung atau menyusu tidak ada puasa bagi dia. Memadai dengan dia membayar fidyah berupa makanan ruji. Kalau kita beras kira-kira 1 kilogram untuk setiap hari yang dia tak puasa dan diberi kepada fakir miskin. Kalau kita perhatikan, jelasnya pandangan ini yang lebih praktikal dan lebih memudahkan. Kalau kita perhalusi, memang akan jadi cabaran bagi perempuan yang mengandung dan yang menyusu. Lagi-lagi kalau dia muda, baru kahwin dan seumpamanya. Yang mana barangkali setiap tahun bila datang bulan Ramadan, dia antara dua. Dia tengah mengandung atau dia sedang menyusu. Yang mana kesudahannya, tahun lepas dah tak puasa dah sebulan. Tahun ni tengah apa? Menyusu lah pula. Tahun lepas tak dapat puasa. Tahun ni tak dapat puasa. Lihat tuan-tuan, barangkali kesudahannya puasa-puasa yang tertinggal, bahasa Arab dia kata yatarakam. Makin bertambah, makin bertambah. 30 hari tahun lepas. Tahun ni 30 hari lagi. Mana sempat qada? Tengah mengandung, tengah menyusu. Betul? Tak sempat nak qada. Dah datang Ramadan berikutnya. Apatah lagi ada pandangan kata nak qada puasa ni tak kira lah puasa perempuan yang mengandung menyusu. Nak qada kena sebelum datang Ramadan berikutnya. Kita kata itu tidak benar. Itu tidak tepat. Benar, qada Ramadan itu wajib. Bagi yang tak puasa kerana ada keuzuran lah. Sakit, bermusafir. Nak qada tu wajib. Tapi adakah syarat qada perlu sebelum tiba Ramadan berikutnya? Ada yang kata, ya kena. Kalau terlambat, dia kena qada dan dia kena denda. Dengan erti kata fidyah. Kita kata ini tidak tepat. Tidak ada dalil yang mensyaratkan sedemikian. Benar dia perlu segera qada sebab kita tak tahu bila ajal kita tiba. Sedangkan qada itu ialah apa? Hutang kita dengan Allah. Kalau hutang duit dengan sesama manusia pun kena bayar, apatah lagi hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu disegerakan. Tetapi andainya kerana sebab-sebab terlewat, tak sempat puasa, dah tiba bulan Ramadan berikutnya, ada apa-apa? Kita kata tidak ada apa-apa. Tetap dia perlu qada bila-bila walaupun dah masuk tahun berikutnya. Ada fidyah atau tidak? Ada denda atau tidak? Jawapannya tidak ada. Kalau kena qada satu hari itulah dia kena ganti sebolehnya secepat mungkin. Tetapi kalau dah sampai Ramadan berikutnya selepas itu, tidak ada masalah. Jadi berbalik kepada perempuan yang mengandung atau menyusu, kita kata ada kelonggaran dalam syariat untuknya berbuka, tidak berpuasa, dia tidak perlu qada. Memadai dengan dia membayar fidyah beras atau apa makanan ruji di sebuah tempat itu, kira-kira 1 kilogram, kalau ditambah lebih sikit bagus, dan diberi kepada fakir miskin.